Rakyat semakin hilang kepercayaan kepada pihak berkuasa. Sejujurnya saya sendiri tidak seselamat untuk menyuarakan isu ini. Tapi kalau tak, sampai bila nak tunggu untuk orang lain menyuarakan apa yang rakyat rasa? Kerajaan sekarang banyak cakap tentang keadilan, integriti dan juga reformasi. Tetapi realitinya amat menyedihkan kerana ramai rakyat hilang kepercayaan kepada pihak berkuasa. Sedangkan pihak berkuasa lah tempat untuk rakyat berteduh. Ini kerana kes-kes besar, orang-orang yang ada nama, kebanyakannya terlepas begitu sahaja. Tetapi yang miskin, marhin, laju ditangkap dan dihukum. Saya merasakan sistem kita semakin berat sebelah. Terbukti janji reformasi undang-undang dan hak rakyat bersuara hanya tinggal janji yang dilupakan. Cadangan saya untuk perbaiki masalah ini, kita perlukan sistem yang telus dan juga bebas daripada campur tangan politik. Tubuhkan satu badan siasatan bebas untuk pantau integriti polis dan juga agensi penguatkuasa. Berikan perlindungan kepada mereka yang berani untuk tampil bersuara demi kebenaran. Dengan ini saya yakin kita mampu untuk mengangkat semula rasa hormat dan juga menjaga reputasi yang baik untuk pihak berkuasa. Saya bersuara bukan untuk lawan, tetapi untuk memberi cadangan bagaimana kita boleh membaik pulih sistem negara. Demi rakyat, kerana Allah.